OpenAI dia potong Anthropic ni tangkona. Dia buat satu like orang kata strategic move lah. Which is apa yang jadi? Anthropic waktu Jumaat pagi around 1.45 pagi macam tu, kita semua tengah tidur ke apa kan, diorang release satu model paling terbaru and orang kata paling power lah yang ada time tu. Cuma model yang keluar time tu Opus 4.6 tak sampai setengah jam, attention yang dia dapat terus kena rembat dengan OpenAI. Sebab dalam masa 27 minit OpenAI terus official account dia release satu post yang diorang launch model terbaru diorang, GPT 5.3 Codex. Cuma dekat sini beza dia time tu Anthropic dia keluarkan model for general purpose lah, semua orang boleh guna, sesuai untuk semua orang. Tapi OpenAI time tu dia keluarkan model Codex, basically fokus memang untuk programming. Okay, first kali bagi aku lah, walaupun Opus tu adalah general purpose model, tapi orang guna memang untuk programming pun. Dan kita boleh nampak lah yang OpenAI sebenarnya dia macam agak terkesan sikit ataupun dia macam pressured sikit lah, sebab memang masih ramai gila orang yang guna ChatGPT lah compared to Claude. Tapi macam bila sebut pasal programming je, orang akan cakap Claude Code, Claude Opus apa semua. Betul. So OpenAI dia keluarkan Codex ni memang tujuan dia satu je lah sebenarnya, dia nak lawan Claude dalam bidang coding. Pasal yang dia launch dalam masa beberapa minit selepas tu, aku rasa memang OpenAI dia dah plan macam tu lah. Maksudnya dia dah ready semua benda dah, model dah siap, presentation dah rakam, semua ditunggu je. Sebab rumours Claude nak keluarkan model baru ni dah seminggu juga macam tu. So dia tunggu je, Claude keluar je, dia terus push semua, dia terus release dia punya. Benda ni pun aku ada baca juga. Benda ni bukan coincidence lah. OpenAI ni diorang tengah rushing lah nak buat duit. And bukan buat duit saja, buat duit dengan banyak. Sebab kalau ikut duit yang diorang ada sekarang, mampu bertahan dalam setahun dua. And then aku ada juga dengar pasal Anthropic ni, dia bukan nak keluarkan Opus sebenarnya. Tapi dia memang nak keluarkan model Sonnet.